Syukur Alhamdulillah, bertemu lagi kita semua. Apa khabar semua? Selamat datang ke channel Cikgu Dwins. Baiklah, kita akan meneroka subjek pendidikan muzik tahun 2, unit 2, kemahiran seni muzik, bertajuk postur bernyanyi. Berikut dipaparkan standard kandungan dan standard pembelajaran. Objektif pembelajaran mensasarkan pada akhir pembelajaran, murid dapat mengetahui postur bernyanyi yang betul. Baiklah, sekarang kita melangkah masuk ke isi pembelajaran bertajuk postur bernyanyi. Di sini kita memfokuskan kepada postur berdiri yang betul sewaktu hendak bernyanyi. Anda perlulah pertama, berdiri tegak. 2, renggangkan kaki seluas bahu. 3, selarikan dagu dengan lantai. 4, tangan di sisi. Seterusnya, mari kita lihat pula postur bernyanyi, iaitu postur duduk sewaktu bernyanyi yang betul. Pertama, anda hendaklah tegakkan badan, elakkan bersandar. 2, duduk di bahagian tengah kerusi. 3, letakkan tangan di atas paha. Dan yang keempat, letakkan kaki di atas lantai dengan satu kaki ke hadapan sedikit. Semoga panduan ini menjadi sumber inspirasi kepada kita semua untuk cuba bernyanyi dengan postur yang betul. Baiklah, sekarang kita melangkah ke ruangan kuis interaktif. Baiklah, pada ruangan soalan-soalan kuis interaktif ini, anda semua boleh menjawab kuis melalui link yang diberikan ataupun melalui paparan soalan-soalan secara manual. Berikut dikongsikan link soalan kuis interaktif. Selamat menjawab. Mari kita cuba jawab soalan-soalan kuis interaktif secara manual pula ya. Baik, soalan 1. Postur badan semasa bernyanyi hendaklah, ya, ada yang tahu apa jawapannya? Apa? Ya, betul. Berdiri tegak. Baik, soalan 2 berbunyi, postur kaki semasa bernyanyi seharusnya. Baik, cuba fikirkan apakah jawapan yang paling tepat. Ya, betul. Renggang kaki seluas bahu. Baiklah, soalan 3 ini merupakan soalan aneka pilihan. Anda boleh memilih lebih dari satu jawapan. Baik, soalannya berbunyi, postur duduk ketika menyanyi ialah. Baik, boleh fikirkan apa jawapannya?
Ya? Ya, betul. Duduk di bahagian tengah kerusi. Letakkan tangan di atas paha. Letakkan kaki di atas lantai. Satu kaki ke hadapan sedikit. Baik, soalan 4 berbunyi, postur tangan ketika bernyanyi mestilah, ya? Ada yang tahu jawapannya? Ya, betul. Jawapannya di sisi badan. Baiklah, soalan 5 ini juga menghendaki anda memilih lebih dari satu jawapan. Baik, soalannya berbunyi, postur berdiri ketika bernyanyi ialah... Baik, cuba fikirkan apa jawapannya. Ya? Betul. Tangan di sisi. Selarikan dagu dengan lantai. Berdiri tegak. Renggangkan kaki seluas bahu. Baik, seterusnya soalan 6 berbunyi, postur duduk bernyanyi, letakkan tangan di atas. Ya, lihat gambar raja itu. Baik, apa jawapannya? Ya, betul. Jawapannya paha. Baik, soalan 7. Kaki hendaklah direnggangkan seluas. Baik, apa jawapan soalan 7? Ya, betul. Jawapannya bahu. Baik, soalan 8. Keadaan kepala semasa bernyanyi seharusnya. Baik, cuba fikirkan soalan 8. Ya, jawapannya pandang ke hadapan. Baik, soalan 8. Baik, soalan 9 berbunyi, apakah kelebihan menjaga postur badan semasa bernyanyi? Baik, anda boleh memilih lebih dari satu jawapan. Fikirkannya. Ya, jawapannya cara pernafasan yang lebih bagus, menghasilkan mutu suara yang lebih baik, badan dalam keadaan seimbang dan stabil. Baik, soalan 10 berbunyi, adikku sayang, mari. Ya, apa jawapannya? Ya, jawapannya bernyanyi. Baik, soalan 11. Renggangkan kaki. Baik, apa jawapannya? Ya, jawapannya tangan di sisi. Baik, soalan 12 berbunyi, luruskan badan. Ya, apa jawapan? Ya, jawapannya pandang ke depan. Baik, soalan 13 berbunyi la 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 la. Baik, apa jawapannya? Ya, jawapannya hati gembira. Baik, soalan 14 dimulakan dengan mengisi tempat kosong. Mari bernyanyi. Baik, apa jawapan yang sepatutnya? Baik, ya. Soalan 14 memberikan jawapan adikku sayang. Baik, soalan 15 berbunyi jangan bersandar pada. Ya, jawapannya betul, kerusi. Baik, soalan 16 tangan di paha. Ya, apa jawapannya? Tegakkan badan. Ya, betul.
Baik, soalan 17 dan merupakan soalan terakhir berbunyi, satu kaki ke, ya, betul, hadapan. Syukur Alhamdulillah, kita telah berada di penghujung video. Jangan lupa like, komen, share, subscribe. Thanks for watching. Jumpa lagi. Tata.